Takut Social tak? eksperimen Takut tak? Okay. Ha? Go. Sekejap. Kita nak lalu dekat the busiest. 3, 2, Oh, semua kena berjalan. hijau. Semua boleh jalan dah. Ha ni? Ha, macam mana? Jom. So kita nak lalu. Jangan tengok dia orang, jangan tengok. Right. Kita nak lalu the most busiest. Ya Allah. Okay. Oh, Okay. kata- Nyawa ujung telur. Nyawa ujung telur. Pengalaman aku dekat Hanoi ni susah kalau korang nak DIY. Jadi korang memang kena ambil servis tour guide supaya mudah komunikasi kita dekat Hanoi. Jadi bila ada tour guide macam Sunny ni, senang sebenarnya. Mudah dia nak cerita tentang sejarah dekat tempat ni dan bawa kita serta komunikasi dengan orang tempatan. Rupanya nak jadi tour guide dekat Vietnam ni, mestilah graduate daripada University of Hanoi. Menariknya di Hanoi kita boleh tengok pelbagai jenis bangunan-bangunan. Nanti aku akan detailkan dan cerita dengan korang. Tapi korang akan nampak sepanjang Hanoi ni ada logo macam ni tau. Sunny cerita logo ni adalah salah satu temple lama yang ada di Hanoi. Kebetulan masa ni masyarakat Hanoi sedang buat preparation sebab nak Chinese New Year. Contoh kereta government dia warna biru. Korang boleh tengok majoriti menggunakan motosikal untuk berjalan di Hanoi ni. Nak bawa barang sebesar-besar mana pun macam-macam weh. Korang tengok ni memang steady. Winter ni korang akan nampak bunga yang mekar segar dekat Hanoi ni sebab tengah sejuk lah. Cuaca dia tu macam kat Cameron lah sepanjang bandar dia. Akhirnya kita orang sampai ke sebuah restoran Singapore yang ada halal dekat sini. Jadi sebelum berjalan, lepas sampai di airport, kita makan halal dulu. Dekat Hanoi susah nak cari tempat halal yang boleh masuk ramai orang. Jom aku sambung lagi. Comment next.